Hai, saya Zamrin Nanyan. Dalam video ini saya akan menjawab satu soalan yang dikemukakan oleh fan page saya, iaitu facebook.com/zamrinanyan.page. Okey, soalannya berbunyi begini. Salam, macam mana saya nak jana pendapatan di internet? Setakat ni saya hanya dapat lebih kurang RM1,000 Malaysia sebulan blogging. Ada cara lain tak lagi? Saya bukan pakar dalam buat e-book, tak ada produk atau barang sendiri. Macam mana ya? Okey, sebenarnya RM1,000 sebulan dengan blogging adalah salah satu pendapatan yang telah pun saya rasakan adalah pendapatan yang baik dengan hanya blogging sahaja. Okey, di sini saya tak pasti berapa banyak blog yang um, orang yang bertanyakan soalan ini miliki. Sekiranya saya andaikan bahawa RM1,000 ini daripada satu blog sahaja, ianya bermaksud ianya adalah sudah pun baik sebagai permulaan. Okey, jadi di sini RM1,000 adalah permulaan yang baik, dan seterusnya apa yang boleh dilakukan oleh beliau ialah dengan meningkatkan lagi pendapatan beliau dengan leverage daripada apa yang beliau sudah ada sekarang. Okey, keyword di sini ialah leverage. Okey, maksudnya dengan menggunakan apa yang telah ada sekarang, yang telah berkesan, untuk menghasilkan pendapatan yang lebih lagi. Sebagai contoh, anda telah pun mempunyai blog yang telah pun menghasilkan RM1,000. Sekiranya RM1,000 daripada satu blog ini, apa yang anda boleh lakukan ialah hasilkan satu lagi blog, dua lagi blog, tiga lagi blog, empat lagi blog. Jadi dengan cara ini, ianya akan menghasilkan RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000 dengan blogging. Okey, di sini mungkin akan terdapat masalah-masalah seperti anda tak ada masa untuk update blog dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya di sini ialah anda telah pun mempunyai blueprint bagaimana untuk menghasilkan RM1,000 itu tersebut. Jadi anda boleh aplikasikan untuk blog seterusnya. Dan masalah-masalah lain seperti anda tak sempat untuk update blog tersebut, anda upah sahaja orang lain untuk update blog yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey, tak mengapa sekiranya pendapatan daripada blog kedua, ketiga, keempat ini berkurangan daripada RM1,000 Malaysia ini, kerana apa yang anda perolehi adalah lebih daripada RM1,000 daripada yang anda perolehi sekarang. Okey, itu adalah salah satu contoh bagaimana untuk meningkatkan pendapatan RM1,000 Malaysia ini dengan blogging. Okey, ada banyak cara lagi. Okey, yang saya terangkan kepada anda itu satu. Yang kedua, okey, saya bagi ekstra satu lagi lah di sini. Okey, yang kedua ialah anda tengok sendiri bagaimana anda boleh optimasikan pendapatan daripada blog yang sedia ada. Sebagai contoh, RM1,000 ini datangnya dari mana? Dari iklan AdSense, dari affiliate, dari periklanan, ataupun dari mana-mana sumber. Okey, jadi dengan cara ini sebagai contoh, sekiranya anda tambah satu lagi slot periklanan di blog anda, anda mungkin menambahkan pendapatan daripada RM1,000 kepada RM1,200 sebagai contoh. Okey, anda mungkin boleh sediakan ruangan untuk penulis jemputan ataupun apa ini dinamakan di sini guest writer, dan anda charge guest writer itu untuk menggunakan blog anda, disebabkan blog anda mempunyai trafik yang banyak. Okey, dan banyak cara lagi, okey, yang anda boleh lakukan ke atas blog yang sedia ada. Okey, jadi di sini apa yang perlu ialah anda perlu memiliki sedikit kreativiti lah dengan meningkatkan lagi pendapatan daripada blog anda, daripada leverage daripada apa yang telah anda miliki sekarang. Okey, jadi di sini anda tak perlu menjadi pakar e-book, tak perlu ada produk, barang sendiri dan sebagainya, kerana anda boleh mendapat pendapatan daripada periklanan, mendapat pendapatan daripada mungkin servis posting
di blog anda dan sebagainya. Okey. Ada banyak lagi cara. Okey. Sebagai contoh, sekiranya anda tahu email marketing adalah salah satu cara efektif, anda mungkin boleh mengumpul email daripada blog anda tersebut dan monetize ataupun mula menjana pendapatan daripada email pula. Okey. Jadi leverage daripada apa yang anda miliki sekarang. Okey. Itu adalah keyword yang penting di sini. Okey. Leverage. Sebelum saya mengakhiri soalan ataupun jawapan kepada soalan yang dikemukakan kepada saya di fanpage zamrinayan.page ini, facebook.com/zamrinayan.page ini, saya ingin menjemput anda untuk datang ke convention pakar bisnes internet yang akan saya anjurkan pada 20 dan 21 Oktober ini. Kosnya taklah terlalu mahal, cuma RM99 sahaja, tetapi saya rasa apa yang anda akan dapat, okey, selepas anda bertemu pakar-pakar bisnes internet ini, okey, akan melebihi daripada apa yang anda bayar untuk ke convention ini. Okey, sebagai contoh, anda mungkin dapat mempelajari sesuatu daripada video ini. Okey, sesuatu yang mungkin tak pernah terlintas di fikiran anda. Okey, jadi ilmu-ilmu sebegini yang mungkin anda akan perolehi selepas anda bertemu lebih ramai internet marketers dan usahawan internet yang lain dan pakar-pakar bisnes internet yang saya tampilkan di dalam convention pakar bisnes internet ini. Okey, jadi tempat adalah terhad. Pada masa saya menghasilkan video ini, saya rasa sudah 140 lebih, mungkin 150 tempahan sudah pun dilakukan. Jadi memang tempat adalah terhad. Anda boleh lakukan pesanan secepat mungkin. Okey, sekiranya di ruangan tempahan tersebut sudah pun tak boleh ditempah lagi, maka saya minta maaf kerana tempahan adalah sudah ditutup. Okey, jadi sementara ada, lakukan pesanan ke convention pakar bisnes internet sekarang dan anda boleh pergi ke website convention pakar bisnes internet dengan melayari laman web yang saya berikan di dalam video ini. Okey, kita jumpa lagi di dalam video-video yang akan datang.